Menteri Pertahanan Norway, Tor O Sandvik menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia. Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, permohonan maaf tersebut disampaikan rakan sejawat beliau dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23 di Singapura pada Ahad. Datuk Seri Khalid berkata pada pertemuan ini, Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Dan, Menteri Pertahanan Norway telah menyatakan telah menyampaikan permohonan maafnya, tetapi telah menyatakan asas-asas pembatalan tersebut yang kita boleh terima sama ada benar ataupun direka. Kalau mereka memang tak mahu ataupun mereka telah membatalkan lesen ekspor bagi NSM tersebut, dan telah menyampaikan secara jujur dan secara terang mengenai kekecewaan kita dan kekesalan kita kerana hubungan yang lama, yang rapat, yang baik yang selama ni wujud antara Norway dan Malaysia melalui episod pembatalan naval strike missile. Kerajaan Norway sebelum ini dilaporkan membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan untuk melindungi keselamatan negara itu. Menurut laman sesawang Kongsberg Defence and Aerospace AS KDA, perolehan NSM dimeterai antara Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan KDA pada April 2018 dengan nilai kontrak 124 juta euro bagi melengkapkan 6 kapal tempur pesisir LCS baru. Mengulas mengenai tuntutan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, kerajaan berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat untuk memulangkan semula bayaran yang sudah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Malaysia telah menghantar surat tuntutan saman kepada syarikat berkaitan dan kini sedang menunggu maklum balas daripada kerajaan Norway.